Ini dia barisan wajah pemain pasukan FC Peredu membarisi pasukan ini, di mana ada wajah lama dan ada juga wajah baru. Dan ini pasukan daripada Bentara Najihah, di mana barisan pemain-pemain belia juga diturunkan. Tidak ada lama, pastinya tidak ada baru. Dan ini dia barisan El Capitano ataupun kapten pasukan bagi kedua pasukan ini, di mana pegawai perlawanan sudah pun bersedia. Hafiz Azmi akan bertindak selaku pegawai perlawanan pada petang ini. Semoga berjaya untuk kedua pasukan daripada pasukan Bentara Najihah FC ataupun FC Peredu. Ayo kita tingkatkan permainan dengan corak yang lebih intens dan juga lebih padu untuk kita saksikan. Padi ditanam di tepi bendang, buah kundang masak di laman, gelanggang Kuala Ketil kian membentang. Siapa berjuang, dialah juaranya, teman. Itu dah, ayo kita akan menunggu wisil keramat berkumandang untuk perlawanan akhir Kuala Ketil Open League. Nampaknya Peredu akan memulakan sepak mula ataupun kick off daripada FC Peredu dengan jersey marun hitam dan jersey belang biru putih, iaitu jersey keramat Bentara Najihah. Nampaknya ada countdown yang akan berkumandang untuk kita teruskan menyaksi perlawanan akhir Kuala Ketil Open League 2025 di antara pasukan Bentara Najihah FC dan juga FC Peredu. Itu dia countdown yang dimulakan. Agak pantas juga kiraan countdown itu. Mungkin dalam masa 1 minit saja ataupun selalu 1 saat saja kiraan itu. Tapi ini dia bermula dengan sebelah kanan gerakan daripada FC Peredu, di mana Nabil Zainal bergerak di sebelah kanan, cuba untuk memecah masuk di sebelah kiri pertahanan pasukan Bentara Najihah. Ini dia perlawanan akhir Kuala Ketil Open League yang sedang berlangsung di Padang Awam Kuala Ketil, Kedah Darul Aman. Dan goal kick terus dimainkan. Peredu cuba untuk buat satu hantaran loss. Peluang untuk pasukan Peredu. Percubaan tepat dalam dakapan penjaga gol pasukan Bentara Najihah, iaitu Faisul Muhammad. Terus dimainkan pantas, tidak mahu melengahkan masa. Apapun percubaan tepat ke arah gawang daripada FC Peredu pada awal permainan ini, pastinya itu satu amaran awal daripada FC Peredu. Terlalu awal Peredu membuat satu percubaan shot on target. Mainan teruskan. Hantar terus ke depan, antara lolos mencari rakan di depan. Main nombor 7 Bentara Najihah yang dicari oleh rakan sepasukan, iaitu Nazrul Izwan. Dan kini di kaki rakan pula, iaitu Azrul Hisham. Baik, 1-2 bersama dengan rakan. Tak sampai. Oh, dan dipersalahkan di sana. Ada tolakan dari belakang, menjatuhkan pihak lawan daripada pemain FC Peredu.
Baru saja bermula perlawanan akhir ini. Kita menyaksikan beberapa intensiti yang kian meningkat untuk kedua pasukan. Sepakan percuma daripada Bentera Najihah pula. Mana Izwan Iskandar yang akan mencari rakan di bahagian far post. Oh, ada sentuhan daripada pemain Peradu. Ataupun ya, ada sentuhan daripada pemain FC Peradu sebentar tadi. Teruskan. Terus mencari rakan kapten pasukan. Antara daripada Safwan Zaini. Mencari rakan. Sentuhan pertama yang dapat dibaca oleh pihak lawan. Gerakan yang baik ada pemain Izzat Zuhairi ni. Terus mencerahkan di seberang sana. Cari pemain nombor 11 iaitu Syah Mustaqim. Adakah lepas Syah Mustaqim? Percubaan daripada Syah Mustaqim. Tampanan yang bersahaja daripada Amirul Amin. Sayang, percubaan tepat yang pertama daripada pasukan Bentera Najihah. Ini dia percubaan daripada Bentera Najihah. Berpunca daripada hantaran yang baik daripada rakan. Dan terus hampir-hampir menggegar gawang FC Peradu. Percubaan yang baik daripada Bentera Najihah, di mana diusulkan daripada Syah Mustaqim. Hantaran yang baik juga sebenarnya daripada rakan sepasukan iaitu Izzat Zuhairi. Tandukan tidak menjadi, di mana Azrul Hisham menunggu tandukan itu tepat di kepala belau. Tapi sayangnya lebih pantas pemain FC Peradu untuk menafikan. Masih lagi terikat tanpa jaringan pada awal permainan akhir Kolkatil Open League ini. Antara ke tengah, antara lintang yang baik sebenarnya, tapi dapat dibaca dengan baik oleh lawan. Izzat Zuhairi percubaan tepat. Terus clearance daripada pertahanan pasukan FC Peradu. Kapten pasukan Bentera Najihah iaitu Zulkifli Ismail cuba memainkan peranan lebih baik. Terlepas dua pemain pasukan FC Peradu membuat satu aerodul challenge. Hampir-hampir menyumbangkan masalah untuk gawang mereka. Apapun gawang Nur Amirul Amin masih lagi kebal. Begitu juga dengan gawang Faizul Muhammad. Pendek saja sepakan sudut ini. Izwan Iskandar cuba untuk menarik dahulu pemain-pemain ini. Dapat dibaca dan dapat dirampas. Sekarang ini hantaran ke depan. Mencari rakan itu dia satu. Baik. Wisan yang baik daripada pemain Bentera Najihah. Di mana hantaran daripada Ainul Hakim mencari Haris Idris. Tapi datangnya pertahanan Syakir Syahri dapat menyelamatkan keadaan. Seketika setakat ini masih lagi terikat tanpa jaringan. Apapun di awal permainan sudah pun kita menyaksikan gerakan-gerakan yang berbahaya ditunjukkan oleh kedua pasukan. Pastinya tidak mahu lagi melihat corak bertahan. Sekarang ini mereka lebih garang di bahagian depan. Mereka harus beringat juga bermain dengan secara open play ini ada risikonya. Pastinya kedua pasukan datang ke perlawanan akhir ini bukanlah untuk bertahan, tapi lebih kepada untuk mencengkam. Lepas, baik gerakan ini. Terus mencari rakan. Hantaran tidak menjadi. Di mana Amirul Effendi mencari hantaran tersebut. Tapi sayangnya lebih pantas pertahanan untuk Bentera Najihah untuk menangkis dan menafikan hantaran tersebut. Sekali lagi dapat dirampas. Merampas ketika ini. Mereka tidak mahu memperlahankan tempoh permainan. Tapi bermain seperti ini di cuaca yang agak terik ini pastinya mempengaruhi sedikit sebanyak corak permainan. Baik kuisan. Satu turning yang baik daripada pemain pasukan Peradu.
Terus mencariakan. Di mana pemain Nabil Zainal cuma terlepas mencari setback. Satu percubaan dan dapat ditepis lagi. Percubaan yang baik daripada pemain FC Peredu ini. Percubaan daripada Safwan Zaini tadi. Sayangnya dapat ditepis lagi oleh pertahanan pasukan Bentara Najihah. Touch baik daripada pemain Bentara Najihah tapi ditolak pula daripada kapten pasukan Peredu ini. Di mana Nazrul Izwan buat satu sentuhan yang baik pada awalnya tapi dikasari ataupun dipersalahkan oleh gadis perlawanan iaitu Hafiz Azmi Harun. Tenang antara daripada Syafiq Haji Samsudin, pemain selaku back kiri untuk pasukan Bentara Najihah, tapi hantaran beliau pula agak jauh untuk dikejar. Lepas daripada Nabil Zainal, cuma terlepas lagi. Lambat untuk menghantaran tapi beliau mencari lebih satu option yang cukup baik, tapi sentuhan yang kurang menjadi pula daripada sayap kiri pasukan FC Peredu ini. Cuma terlepas lagi sekali daripada pemain pasukan FC Peredu. Safwan cari Nabil. Tapi ada rampasan cuba lakukan. Masih lagi dalam permainan. Safwan. Dan hantaran kurang menjadi hantaran outside foot yang sepatutnya tiada tekanan diberikan. Terus keluarkan oleh Izzat. Sentuhan yang baik daripada Izwan. Terus hantaran jauh mencari bahagian Fapus tapi tidak ada rakan di sana. Kick daripada Nur Amin selaku penjaga gol pasukan Peredu yang masih lagi kebal ketika ini. Clearance tapi lebih kepada hantaran lintang daripada Bentara Najihah. Clearance tidak menjadi daripada pemain pasukan Peredu. Terus hantar ke depan. Dikasari di sana iaitu seperti biasa Nazrul Izwan. Seringkali dikasari oleh pertahanan pasukan FC Peredu. Tapi Peredu harus beringat kerana dengan corak permainan yang tunjukkan oleh pasukan Bentara Najihah ini, mereka lebih banyak menguasai permainan di bahagian tengah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat statistik awal permainan ini, Peredu lebih banyak menyerang di sebelah kanan melalui Nabil Zainal dan juga Safwan Zaini. Sekarang ini sepakan percuma yang akan dilakukan. Ada 3 pemain berada di kawasan tersebut. Adakah kapten pasukan ataupun rakan beliau? Adakah Zulkifli Ismail ataupun Izwan Iskandar? Nampaknya seperti Izwan yang akan mengambil sepakan ini. Bahaya untuk pasukan Peredu. Percubaan jauh. Terus mencari gawang tapi sayangnya tidak menjumpai gegaran gawang
yang diidam-idamkan. Masih lagi terikat tanpa jaringan untuk 12 minit masa permainan yang ingin memasuki 13 minit. Sepakan gol daripada Amirul Amin. Jauh. Oh, terlepas. Nampaknya apakah keputusan daripada pengadil perlawanan ini? Nampaknya ada protes daripada, ada argument daripada pemain pasukan FC Peredu kerana kelihatan seperti tiada gerakan-gerakan. Yang terakhir permainan teruskan. Ini peluang untuk FC Peredu, percubaan. Percubaan pada awalnya hampir-hampir masih. Ada tackle keras daripada pemain Bentara Najia ke atas pemain FC Peredu. Satu bentesan yang agak keras daripada pemain Bentara Najia ini. Pada awalnya beliau cuba untuk lepas di sebelah kiri dan tidak mengambil bola tersebut. Berlalu pergi saja bola tersebut dengan satu sentuhan ke atas kaki pemain FC Peredu. Disalahkan di sana pemain Bentara Najia. Dilayangkan kad kuning pastinya dengan tindakan tersebut. Dan kita harapkan pemain ini mampu untuk meneruskan permainan dan tidak ada kecederaan yang serius dialami. Agak keras bentesan daripada pemain Bentara Najia. Dan perkara itu tidak boleh dibiarkan oleh pegawai perlawanan, iaitu Hafiz Azmi Harun. Sekarang ini azan berkumandang. Dan kita beri laluan untuk berkumandangnya azan. Dan perlawanan akan bermula semula. Seperti kita lihat tadi, ini dia momen ketika pemain Bentara Najia membentes pemain FC Peredu. Pemain nombor 14 Bentara Najia
iaitu Nur Ashraf Rosli dipersalahkan atas bentes tersebut dan terus layangkan kad kuning. Kad kuning pertama untuk perlawanan ini sudah pun dilayangkan oleh Hafiz Azmi Harun. Terus sepakan percuma, tadukan dan hampir-hampir kita menyaksikan sentuhan daripada kapten pasukan Peredu iaitu Ridaus Irfan. Tandukan beliau agak sedikit tinggi. Ada juga tindakan di hujung sana. Dia percubaan daripada tandukan kapten pasukan Peredu FC, di mana Ridaus Irfan hampir-hampir membuka jaringan ini. Dan kini sepakan percuma untuk Bentara Najihah pula. Clearance daripada Zulkifli Ismail. Tidak lepas pula Safwan Zaini. Cuba lepas ya, itu dia. Satu bentisan yang cukup baik daripada Jamal Abdul Rahim. Dan dipersalahkan di sana Nazrul Izzuan. Hasil bukan Nazrul Izzuan sebenarnya, di mana pemain Azrul Hisham yang buat satu kekasaran kepada Jamal Abdul Rahim. Tapi pujian harus diberikan kepada Jamal Abdul Rahim kerana tiada bentesan itu, maka itu satu peluang yang terbaik diguna pakai oleh Bentara Najihah. Terus hantaran tepat dalam dakapan. Tampanan yang baik dilakukan oleh Faizul Muhammad. Terus mencederakan. Masih lagi tercari corak permainan dan kesilapan di sana. Peluang untuk pasukan Peredu, percubaan. Itu dia jaringan yang dilakukan oleh pasukan FC Peredu daripada Haris Idris. Kesilapan itu membawa padah kepada Bentara Najihah. Berjaya satu percubaan yang baik daripada Muhammad Haris Idris menembus 11 FC Peredu. Terus mencecah gawang Faizul Muhammad. Ini dia percubaan yang dilakukan, hasil kesilapan hantaran, dan itu dia percubaan terus meledak di sebelah kiri gawang pasukan Bentara Najihah. Nampaknya sentuhan kesilapan daripada pertahanan ataupun pemain pasukan Bentara Najihah membawa padah dan membawakan kekalahan pertama daripada jaringan daripada pasukan FC Peredu. Di mana Muhammad Haris Idris selaku penjaring pertama pada perlawanan ini. Percubaan yang sangat memukau daripada FC Peredu. Satu percubaan kaki kanan daripada Haris Idris terus membuka tirai jaringan. Nampaknya akaun jaringan sudah pun dibuka, dan pastinya oleh juara bertahan iaitu FC Peredu. Tepat pula tangkapan daripada Faizul Muhammad. Terus adakah mampu dah diselamatkan? Sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Gawang Bentara Najihah FC sudah pun dibolosi dan dirobek oleh pasukan FC Peredu. Nampaknya kita melihat jaringan ini terhasil. Dan sekali lagi serangan dilakukan, serangan balas yang cuba dilakukan oleh FC Peredu. Pastinya dengan penyerang tunggal pasukan FC Peredu ini yang sudah pun mentabalkan beliau selaku penjaring untuk perlawanan final ataupun perlawanan akhir Kuala Ketil Open League. Clearance
Tidak ke mana. Oh, bahaya. Oh, bahaya tindakan daripada pemain Bentara Najihah. Drop kick. Apa sudah jadi? Cuba dikeluarkan oleh kapten pasukan. Untuk menarik pemain-pemain Bentara Najihah. Oh, tepat di badan lawan. Dan sekarang ini peluang untuk Bentara Najihah. Adakah akan menjadi seperti FC Pekedu tadi? Percubaan jauh yang dilakukan oleh Izwan Iskandar. Tidak menjadi pula. Kesilapan yang dilakukan oleh Jamal Abdul Rahim hampir-hampir memberikan gerak pantas yang dilakukan oleh Izzat Zuhairi. Tapi cepatnya agensi daripada pemain FC Pekedu mampu lagi untuk bertahan, mampu lagi untuk menafikan percubaan ini. Tak ke tengah. Safwan cuba dibantu daripada rakan, iaitu Ainul Hakim. Tapi beliau mencari rakan di depan, iaitu Nabil Zainul dan juga Haris Idris yang menunggu hantaran lolos. Tapi tidak berjaya lolos di sana. Izzat masuk di sebelah kiri, hantar ke depan, mencari Nazrul Izwan, mencari Izzat. Izzat peluang untuk Izzat ketika ini untuk satu percubaan dan dapat diselamatkan lagi daripada penjaga gol FC Pekedu, iaitu Nur Amirul Amin. Amirul mampu lagi untuk bertahan. Ini dia gerakan yang baik yang ditunjukkan. Percubaan daripada Izzat hampir-hampir memberi masalah kepada FC Pekedu. Mujur dapat diselamatkan oleh Amirul Iman. Zulkifli. Zulkifli. Hantaran tidak menjadi, dapat ditutup dengan dua pemain FC Pekedu. Terus hantar ke depan. Tidak sampai pula hantaran ini daripada Azrul Hisham ataupun Izwan Iskandar. Ini dia situasi yang tidak diinginkan. Mungkin ada tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Izwan Iskandar. Dan itu dia permohonan maaf daripada Izwan Iskandar. Itu satu sportsmanship yang baik daripada pemain Bentara Najihah ini. Mungkin seharusnya pemain ini untuk cool down dulu. Beliau juga yang dibentes tadi sebenarnya. Beliau sering dicari ketika beliau membawa bola di seberang sana. Tuhan, dan terus clearance dilakukan oleh Nur Ashraf Rusli, pemain yang mendapatkan kad kuning pertama pada perlawanan ini. Dan ada argument di antara pemain-pemain dan juga pegawai perlawanan, iaitu Hafiz Azmi Harun. Pastinya Bentara Najihah mahukan sesuatu untuk mengikat semula kedudukan ini. Tak ke depan, hantaran kurang menjadi pula daripada rakan, iaitu Syah Mustaqim. Rampasan yang baik daripada Nur Ashraf. Hantar ke tengah. Tidak ada rakan pula di sana. Clearance, tapi hanya mencari rakan di belakang saja. Terlalu tenang, terlalu fancy daripada nombor 9 Pekedu ini. Sekali lagi dalam permainan, di mana sentuhan daripada Amirul Effendi tidak lagi keluar daripada kawasan permainan. Beliau menunggu pembantu pengadil mengangkat bendera, tapi belum lagi terhasil. Safwan dengan sepakan percuma ini. Terus mencari bahagian Fapus. Ada di sana pertandukan yang dilakukan pastinya daripada kapten pasukan yang gemar dengan
cabaran di udara, iaitu Ridaus Irfan. Izzat mencari Syah Mustaqim. Syah di sana. Syah cuma untuk masuk. Satu peluang untuk cutback dan tidak menjadi. Gerakan yang baik daripada Jamal. Satu blocking yang baik daripada Jamal Abdul Rahim, dan situasi ini dilayangkan kad kuning yang kedua untuk pemain di mana Izwan Iskandar. Dilayangkan kad kuning yang kedua untuk pasukan Bentara Najihah. Kad kuning personal untuk beliau, tetapi sepatutnya kejadian ataupun tindakan itu tidak harus dilakukan. Masa lagi banyak, masa lagi tersisa untuk kedua pasukan ini. Baru satu jaringan terhasil. Nampaknya Bentara Najihah tampak sedikit panas ketika ini. Kita harapkan pemain untuk Bentara Najihah ini sejukkan sedikit hati mereka supaya tidak melakukan aksi-aksi yang lebih mempengaruhi keputusan mereka pada hari ini. Ini adalah perlawanan akhir. Mereka harusnya mengemudi emosi, mengemudi minda mereka yang lebih baik untuk kita dapat saksikan perlawanan yang lebih berkualiti, maupun daripada Peredu maupun juga daripada Bentara Najihah. Sepakan percuma daripada Ridaus Irfan. Mudah untuk Faizul Muhammad. Faizul nampaknya dibolosi dengan satu percubaan kaki kanan yang dilakukan oleh Haris Idris. Baik, terus kuisan yang dilakukan jaya rakan di sini. Azrul Hisham cuba untuk melepasi lawan. Safwan cuba untuk menutup, berjaya di sana. Satu blocking yang baik. Ainul Hakim. Nurul Effendi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Peredu. Safwan Zaini. Pastinya kalau anda melihat, kita juga melihat di mana Peredu gemar untuk menyerang di sebelah kanan. Kita juga di sebelah kiri pasukan Bentara Najihah. Mungkin ada lubuk di sana yang mungkin dapat dimasuk oleh Peredu. Tapi begitu juga dengan pasukan Bentara Najihah, cuba untuk masuk di sebelah kanan. Dan sebagai percuma diberikan untuk pasukan Bentara Najihah. Dan sedang itu pemain-pemain pasukan Bentara Najihah juga tidak puas hati dengan cabaran yang dilakukan ataupun challenge tackle yang dilakukan oleh pemain Peredu. Mungkin terlalu awal sepakan itu diambil. Rakan-rakan belum bersedia lagi. Syafiq antara mencari rakan. Azrul Izwan cuma terlepas. Lepas ini peluang untuk Bentara Najihah, tapi datangnya rakan untuk memberikan bantuan. Pemain FC Peredu mampu lagi untuk bertahan, iaitu Asif Zamir. Syekh Asif Zamir berjaya memberi bantuan dengan baik. Walaupun Safwan Zaini sudah pun dilepasi. Zulkifli, tidak sampai pula Zulkifli. Zamir terus mencerahkan di sebelah kiri. Pastinya kelebihan satu jaringan ke atas lawan ini bukanlah satu take it for granted untuk pasukan FC Peredu. Jika tidak, kalau Bentara Najihah mendapatkan satu lagi jaringan penyamaan, mungkin ini satu sedikit sebanyak memberikan kacauan di minda dan juga emosi pasukan Peredu. Dan Peredu harus
tidak mengambil kedudukan ini agak selesa. Apa pun boleh terjadi jika Bentara Najihah mampu untuk melakukan sesuatu. Zameh cuba untuk keluarkan bola tersebut. Dan Firdaus Amiruddin. Terus Zameh mencerahkan di sebelah kanan. Safwan ada. Amirul Effendi cuma menunggu di samping beliau. Oh, percubaan ataupun satu antara lintang yang ingin lakukan. Sepatutnya beliau tidak harus tertekan dengan keadaan itu yang tidak ada langsung tekanan diberikan. Mungkin beliau harus bertenang terlebih dahulu. Kerana penat kalau nak patah balik ke belakang ini. Percubaan. Baik, satu dummy yang cantik daripada Ainul Hakim. Hantaran pula kurang menjadi. Percubaan yang dilakukan. Masih lagi dalam permainan. Tidak offside di sana. Silapan. Tangkapan tidak menjadi daripada Faizul Muhammad. Dan disalahkan di sana Zulkifli Ismail, kapten pasukan Bentara Najihah. Tapi pada awalnya nampak seperti beliau mengambil bola. Tapi itulah dia. Mungkin lebih nampak di sana itu pengadil perlawanan. Tapi kalau kita lihat situasi di mana Faizul Muhammad, iaitu penjaga gol pasukan Bentara Najihah, sudah pun mendapatkan bola tersebut. Tapi ada challenge dilakukan oleh Nabil Zainal di depan sana. Tidak berpuas hati nampaknya penjaga gawang pasukan Bentara Najihah, iaitu Faizul Muhammad. Hasil keputusan daripada pegawai perlawanan, iaitu Hafiz Azmi Harun. Mungkin beliau inginkan explanation daripada Hafiz Azmi. Sekarang ini set up untuk sepakan percuma daripada pasukan Peredu. Adakah mampu untuk Peredu dapatkan sesuatu melalui sepakan percuma ini? Amirul Effendi. Percubaan tepat ke arah benteng yang dibina oleh pasukan Bentara Najihah. 5 pemain cuba untuk menutup percubaan tersebut dan berjaya dihasilkan benteng itu. Amirul Effendi main belakang semula. Ainul Hakim, pemain tengah yang lincah ini, mampu untuk menggerakkan jentera serangan di bahagian tengah oleh pasukan Peredu. Tapi selepas masihkan jaringan, pastinya Haris Idris dikekang dengan cukup baik oleh pertahanan pasukan Bentara Najihah. Untuk lepas, kesilapan sudah, peluang untuk Bentara Najihah. Ini dia, dan tampak seperti ada tolakan, tapi tidak, kata Hafiz Azmi. Tidak ada sebarang kasaran dilakukan oleh pemain Peredu. Mainan teruskan oleh Peredu. Cuba untuk main di sebelah kanan. Main kaku di sebelah kanan. Terlepas. Ainul Hakim cuba untuk mengejar semula bola tersebut. Tapi Syafiq lebih pantas. Zulkifli. Datang belakang semula. Terus clearance ataupun hantaran ke sebelah kiri. Dapat gerakan. Dapat. Sentuhan pertama. Tepat di kaki lawan pula. Zameh cuba untuk masuk. Mencari 1-2 bersama dengan Effendi. Advantage diberikan. Tidak lepas pula sentuhan ini. Clearance daripada Nur Ashraf. Nampaknya seperti bola pimpong ketika ini. Main teruskan Izzat. Nampaknya 3 lawan 3. Cuma terlepas Izzat. Dan seperti biasa Jamal mampu lagi untuk menafikan gerakan daripada Izzat Zuhairi ini. Jamal Abdul Rahim berjaya buat satu bentesan dan masih lagi dapat menyelamatkan keadaan.
walaupun ada percubaan yang dilakukan oleh pemain Bentara Najihah, pastinya Amirul Amin juga mampu lagi untuk mempertahankan gawang beliau. Haris Idris sudah pun dikekang dengan cukup baik. Ini peluang untuk Perdu. Satu back heel yang cuba lakukan tapi tidak sampai. Ini peluang untuk Nabil Zainal. Dengan percubaan kiri dan disalahkan di sana Syafiq Haji Samsudin. Sepakan percuma untuk Perdu. Sekali lagi peluang ini terhidang untuk FC Perdu. Adakah mampu untuk mereka menghasilkan sesuatu melalui sepakan percuma ini? Adakah kaki kiri ataupun kaki kanan yang akan diguna pakai oleh FC Perdu ini? Benteng telah pun dibina oleh Bentara Najihah. Percubaan yang dilakukan oleh Ridaus Irfan, kapten pasukan, menunjukkan kaki kiri beliau. Cuba, tapi sayangnya hanya melintasi gawang Faizul Muhammad saja. Nampaknya gawang Bentara Najihah masih lagi dapat diselamatkan seketika. Kaki agak tinggi, mainan teruskan. Walaupun ada challenge daripada Syafiq Haji Samsudin. Kesilapan di sana. Firdaus Amiruddin. Yang ini percubaan daripada Amirul Effendi. Mungkin beliau lebih gemar untuk membuat satu percubaan. Mungkin ada sejarah beliau dengan percubaan tersebut. Tapi bukanlah hari ini ataupun bukan saat itu. Mungkin ada saat-saat beliau nanti. Masih lagi banyak masa untuk beliau menunjukkan aksi yang lebih baik. Perlawanan sudah pun berusia 38 minit yang akan masuki 39 minit masa permainan. Mungkin lebih kurang 6 minit saja lagi waktu yang sebenar akan dimainkan oleh Bentara Najihah dan juga FC Perdu. Yang di mana FC Perdu sedang melalui permainan dengan satu jaringan tanpa balas melalui penyerang prolifik mereka, iaitu Muhammad Haris Idris. Dan sekarang ini Nur Amirul Iman terus mencederakan di sebelah kiri. Ada sentuhan daripada Amirul Effendi. Ainul. Baik, lepas daripada Amirul Effendi. Mencederakan, hantar semula ke belakang. Sepakan percuma. Masih ada tolakan dari belakang pemain Perdu. Sabar, kata rakan pasukan. Sabar yang lebih baik kerana situasi yang sama. Tapi ketiadaan kesabaran itu merugikan keadaan seketika. Sepakan percuma. Mencederakan di sana. Hantaran yang dilakukan oleh Azrul Hisham. Untuk lepas. Pitasan yang baik. Ke tengah, Zulkifli. Cerakan di sebelah kiri. Ini dia Syah Mustaqim. Syah cuba untuk satu kain tetapi dapat membaca keadaan itu Nabil Zainal. Syafiq.
Izwan hantar ke tengah semula. Dan kini Izwan Iskandar. Izzat. Dan disalahkan di sana. Ridaus. Nampaknya camp ataupun bangku simpanan di sana meminta untuk kad kuning dilayangkan kepada pemain ataupun kapten pasukan Peredu. Mungkin disebabkan dua pemain mereka sudah pun dilayangkan kad kuning disebabkan bentesan ataupun kekasaran yang agak keras dilakukan oleh pemain Bentara Najihah. Kini peluang terhidang untuk pasukan Bentara Najihah. Mana ada di sana Abdul Rahman dan juga akan pasukan beliau, iaitu Azrul Hisham. Azrul. Percubaan di bahagian kanan. Sudah memasuk gawai perlawanan Hafiz Azmi Harun yang akan menggalas tugas selaku pegawai perlawanan pada hari ini. Menunggu sepak mula oleh Bentara Najihah bagi merasmikan sepak mula separuh masa yang kedua perlawanan akhir kejohanan bola sepak Kuala Ketil Open League 2025 di Padang Awam Kuala Ketil, Kedah Darul Aman. Ayo kita saksikan Bentara Najihah FC menentang FC Peredu. Sepak mula yang akan diambil oleh Nazrul Izwan. Sepak mula daripada Izwan, iaitu Bentara Najihah. Dan terus mencari rakan di seberang sana. Sepakan gol daripada Nur Amirul Iman. Amirul Amin, maafkan saya. Nur Amirul Amin selaku penjaga gol untuk Peredu. Cari rakan di sebelah kanan, tidak ada rakan di sana. Hantaran daripada Nabil Zainal. Mungkin sekarang ni cuaca yang agak terik di Padang Awam Kuala Ketil ini. Harapkan tidak mengganggu. Oh, ini dia rampasan yang baik daripada Nazrul Izwan. Peluang untuk pasukan. Satu bentisan. Sepakan percuma ataupun sepakan penalti. Adakah sepakan penalti yang diberikan oleh Gadil perlawanan, iaitu Hafiz Azmi Harun, di mana Nazrul Izwan nampaknya dalam kotak. Siapakah dalam kotak yang akan dilakukan oleh pasukan Bentara Najihah? Pastinya sepakan penalti ini akan memeriahkan lagi suasana dengan satu jaringan yang akan diambil oleh Izwan Iskandar. Sepakan penalti untuk pasukan Bentara Najihah. Hasil bentisan keras daripada pemain FC Peredu pada awal permainan separuh masa yang kedua ini. Dan kita akan saksikan sepakan ini adakah akan terus menggegar gawang.
Izwan Iskandar. Dan berjaya daripada Bentara Najihah. Berjaya untuk mengikat semula kedudukan menerusi sepakan penalti. Sepakan dalam kotak penalti berjaya dihasilkan oleh Izwan Iskandar. Walaupun berjaya mengutip satu layang kad kuning, tapi menebus semula kealpaan ini. Menebus semula kekecewaan dengan satu sepakan penalti yang cukup menjadi menewaskan Nur Amirul Amin dengan satu sepakan sudut kiri gawang pasukan FC Peredu. Bentara Najihah berjaya mendapatkan jaringan penyaman menerusi sepakan penalti ke atas FC Peredu. Dan dengan ini kita menyaksikan kedudukan satu sama di Kuala Ketil. Jaringan sebentar tadi dilakukan oleh pemain nombor 27 Muhammad Izwan Iskandar Ghazali. Berjaya mendapatkan semula harapan dan semangat kepada pasukan Bentara Najihah. Pantas diambil oleh Haris Idris dan dimainkan oleh Ainul Hakim ketika ini. Oh, terlepas kesilapan daripada Jamal Abdul Rahim. Hampir-hampir memberi padah. Dan sekarang ini kesilapan pula daripada rakan pasukan itu Zamir. Sepakan percuma pula untuk Bentara Najihah. Oh, nampaknya FC Peredu tampak sedikit kucak kacir di bahagian pertahanan. Apa sudah jadi untuk FC Peredu? Sepatutnya FC Peredu harus settle down terlebih dahulu di separuh masa yang kedua ini. Pastinya team talk yang dilakukan oleh camp pasukan Bentara Najihah tadi berhasil dan berjaya menghasilkan satu jaringan penyamaan ke atas pasukan lawan mereka. Ini peluang untuk Bentara Najihah pula. Sepakan ini pastinya akan diambil oleh Izzat Zuhairi ataupun rakan beliau, iaitu Syarul pun Azrul Hisham sebenarnya. Izzat Zuhairi, percubaan tepat ke arah benteng, tepat kepada Ridwas Irfan, kapten pasukan FC Peredu, dapat menyelamatkan keadaan melalui binaan benteng yang dilakukan oleh FC Peredu. Oh, tidak ada rakan di sebelah kanan. Terus larian pantas dilakukan oleh Aris Idris. Oh, sampai terbatuk saya dengan larian tersebut. Main teruskan. Oh, baik. Satu dummy yang cantik yang dilakukan oleh Firdaus. Satu lagi dummy daripada Amirul Effendi. Gerakan dummy yang cukup baik daripada FC Peredu. Main teruskan. Amirul Syameh hantar ke belakang semula. Ridaus Irfan hantar ke sebelah kanan, mencari rakan di seberang sana. Safwan Zaidi dengan hantaran lintang mencari rakan. Peluang untuk satu sentuhan pertama yang kurang menjadi daripada Nabil Zainal. Sayang sekali, sepatutnya peluang itu disudahkan, diterjemahkan menjadi jaringan. Sentuhan pertama daripada Nabil Zainal pula tidak ke arah yang diinginkan. Clearance daripada Zulkifli Ismail, kapten pasukan Bentara Najihah. Dan clearance daripada kapten pasukan FC Peredu pula. Kesilapan di sana dilakukan oleh Abdul Rahman. Percubaan. Satu percubaan yang baik dilakukan oleh pemain pasukan FC Peredu, iaitu Ainul Hakim. Ini dia kalau kita lihat percubaan yang dilakukan jauh. Beliau nampak posisi penjaga gol yang jauh daripada gawang. Mujur tidak terlemas.
penjaga gawang pasukan iaitu Faizul Muhammad. Pasukan Bentara Najihah hampir-hampir ditebuk sekali lagi melalui rembatan jauh daripada Ainul Hakim, pemain pasukan FC Peredu. Amirul Syameh dengan kaki kiri menghantar ke Fapus, tetapi dapat dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Bentara Najihah. Syah Mustaqim, cerakan Izwan, terus Syafiq dapat ditutup dengan baik juga daripada Nabil ataupun Ainul Hakim sebenarnya. Dipersalah ke sana, kasaran yang dilakukan oleh Ainul Hakim Nordin, pemain tengah yang sentiasa bergerak mencari ruang dan peluang untuk FC Peredu dan mengasari Izwan Iskandar Ghazali, pemain yang berjaya mencetak gol. Oh, hantaran yang tidak sepatutnya dilakukan tapi dapat diambil semula. Azrul Hisham hantar ke Fapus, tandukan yang tidak menjadi pula oleh Nazrul Izwan. Sayang sekali, hantaran yang baik daripada Azrul Hisham. Sayangnya Nazrul Izwan tidak mendapatkan menamatkan tandukan itu ke arah gawang. Gawang di mana dijaga rapi oleh Nur Amirul Amin. Anul terus mencari Firdaus, hantar ke sebelah kiri Amirul Effendi. Ini peluang untuk Amirul Effendi. Masih lagi lah pemain. Oh, cuba terlepas dua pemain. Tapi sayangnya pemain yang ketiga pula tak dapat dilepasi dengan baik. Izzat terus cuba untuk mengarahkan rakan berlari, berlumba dengan pasukan lawan. Tapi sayangnya hantaran itu terlalu jauh untuk Nazrul Izwan mengejarnya. Itu kalau bagi kat Vinicius Junior pun mungkin susah. Itu hantaran naik motor, orang kata. Hantaran naik motor. Oh, baik Amirul Effendi. Gerakan yang cukup baik, lincah kaki beliau. Dan peluang untuk Ainul Hakim. Ini Haris Idris. Satu setback yang baik, setting yang cantik. Masih lagi dalam permainan untuk FC Peredu. Syameh hantar ke tengah. Oh, tidak menjadi pula. Ada tekanan yang diberikan, satu pressure yang baik daripada pemain pasukan Bentara Najihah. Masih lagi terikat dengan satu jaringan masing-masing, di mana pada awal permainan separuh masa yang kedua ini kita melihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemain FC Peredu memberikan peluang sepakan penalti untuk pasukan Bentara Najihah. Bentara Najihah pastinya cuba untuk mengemudi permainan yang lebih baik untuk separuh masa yang kedua, di mana mereka sudah pun dikecewakan di separuh masa yang pertama. Dan ada tarikan di sana menjatuhkan pihak lawan daripada Azrul Hisham. Zameh dengan kaki kiri beliau, satu driving ball tapi tidak sampai ke arah rakan. Masih lagi permainan. Izzat cuba untuk mengawal bola terlebih dahulu, tapi ada pintasan yang cuba dilakukan antara sebelah kanan. Azrul Hisham cuba untuk memintas lawan. Ini peluang untuk pasukan Bentara Najihah. Terlepas tapi terjatuh pula, hilang keseimbangan seketika. Dah dapat telah pun menjatuhkan lawan, di mana satu challenge ball di antara Asif Zameh dan juga Nazrul Izwan. Tapi dipersalahkan di sana Nazrul Izwan, penyerang untuk pasukan Bentara Najihah. Peluang untuk Nabil Zainal, terjatuh pula beliau, mengalami kejangan otot pula. Dan itu satu semangat kesukanan yang tinggi yang ditunjukkan oleh Zulkifli Ismail, kapten pasukan Bentara Najihah, tak kala pemain lawan iaitu Nabil Zainal daripada FC Peredu mengalami kecederaan, mungkin keganjangan otot, overstretch sebentar tadi.
yang dilakukan, cuba untuk melepaskan rembatan, tetapi tidak sampai pula kaki beliau untuk melepaskan satu rembatan ke arah gawang lawan, dan mengakibatkan sedikit kekejangan otot yang dialami, dan stretcher pula dipanggil. Banyak intensiti permainan lebih tinggi ketika ini. Sudah pun ada settle down, tapi mungkin kita akan melihatkan lebih banyak jaringan, ataupun sebaliknya, ataupun akan kekal hingga ke sepakan penalti. Sekarang ini Nabil Zainal, main pasukan FC Perdu, diangkat dan diusung keluar bagi menerima rawatan terlebih dahulu. Mungkin akan diganti dengan pemain fresh leg daripada FC Perdu. Dan nampak kelibat pemain baru yang akan menggantikan rakan, di mana akan bawa masuk Syazwan Mahzir bagi menggantikan Nabil Zainal. Syazwan Mahzir masuk untuk fresh leg pertama bagi perlawanan ini. Pemain gantian yang pertama dan menggantikan rakan sepasukan. Adakah mampu beliau ditabalkan ataupun dikategorikan sebagai game changer, iaitu pemain nombor 7 FC Perdu, di mana Syazwan Mahzir masuk menggantikan rakan yang mengalami kecederaan, iaitu Nabil Zainal. Sentuhan yang baik daripada Azrul Hisham. Hisham hantar ke tengah menunggu 1-2, tapi Izzat memilih untuk ke tengah. Ada satu gerakan yang pantas dilakukan oleh Ainul Hakim Nordin, memberi tekanan ke arah Izzuan Iskandar. Tidak satu gerakan yang mungkin tidak aware dengan gerakan pemain lawan dari belakang. Beliau dipintas. Terus dikeluarkan oleh Nur Ashraf. Cuba dipintas oleh Hisham. Azrul Hisham, dan dapat dikeluarkan oleh pemain FC Perdu, itu Syameh. Dari dirampas oleh Firdaus. Terus mencerahkan di seberang sana. Advantage diberikan oleh Hafiz Azmi. Ainul Hakim cuba untuk menyeberangi bola tersebut ke arah sebelah kiri pula. Tak sampai ke Amirul Effendi. Haris Idris terlepas pula antara Haris. Syafiq terus dengan clearance kaki kiri kepada Nazrul Izzuan. Izzuan Iskandar tak ke tengah. Zulkifli terus mencari, menukar arah change direction daripada pasukan Bentara Najiha. Bentara cuba termasuk. Hisham menunggu, tiada bantuan yang lebih pantas dilakukan. Oh, sayangnya menunggu Hazrul Hisham untuk berlari agak jauh daripada kawasan sebenar beliau. Itu kalau seperti saya katakan, Vinicius Junior pun tidak ligan bola tu. Sepakan gol daripada Nur Amirul Amin. Jauh. Satu sepakan gol yang baik daripada Amirul Amin. Amirul Effendi. Baik, lepas lagi. Baik pemain ini. Percubaan terus dilakukan. Baik daripada Amirul Effendi ni. Beliau memintas 1-2 pemain Bentara, tapi percubaan beliau tidak tepat pula, sayang sekali daripada Amirul Effendi. Pemain lincah ini pastinya inginkan sesuatu yang lebih baik.
dipintas Amirul Effendi. Cuba dipintas juga oleh Zulkifli, tapi masih lagi dalam kaki Amirul Effendi. Pantas lagi beliau bergerak. Terus mencari rakan di sebelah kanan, tapi tepat di kaki Syafiq. Firdaus cari rakan Syazwan. 1-2 yang tidak menjadi di antara Syazwan dan juga rakan beliau Firdaus. Dan ada tarikan yang dilakukan. Pastinya daripada Amirul Syameh yang menjatuhkan lawan, iaitu Azrul Hisham. Gantian pemain, di mana Syafiq Aiman dibawa masuk menggantikan Haris Idris, penjaring tunggal untuk pasukan FC Peredu bagi perlawanan akhir ini. Itu dia Haris Idris. Terima kasih kepada beliau kerana berjaya membuka permainan yang lebih baik, membuka akaun jaringan pada hari ini dan terus direhatkan. Yang membawa masuk tenaga baru, iaitu Syafiq Aiman. Adakah Syafiq Aiman mampu untuk menjadi game changer juga, di mana tempat Haris Idris diganti oleh Amirul Effendi. Dan di sebelah kanan pula Syafiq Aiman akan menggantikan rakan, iaitu Nabil Zainal ataupun Ainul Hakim yang sering bermain di sebelah kanan. Pastinya di sebelah kanan itu sudah pun dibaca oleh pemain-pemain Bentara Najihah. Amirul Amin cari rakan di bahagian tengah. Terus Azrul Hisham, clearance daripada Ridaus Irfan. Ainul Hakim dapatkan bola tersebut. Antara kiri yang baik dari mencari rakan Syazwan. Syazwan Mazir baik, berjaya mendapatkan bola tenang di sana. Tekanan diberikan. Izzuan cuba untuk menekan Firdaus. Firdaus Amiruddin hantar ke tengah, menunggu 1-2 dengan Amirul Effendi, tapi dapat membaca permainan, iaitu Syakir Syahri. Masih lagi dapat memintas gerakan-gerakan daripada lawan. Ridaus baik, tenang, cuba untuk lepas, hantar ke tengah. Sayang sekali antara lintang yang tidak menjadi yang dilakukan oleh pasukan FC Peredu. Pastinya daripada Syameh. Adakah akan kekal hingga ke penentuan sepakan penalti? Itu yang menjadi tanda soal ketika ini. Di mana sudah pun menyelusuri 65 minit masa permainan. Kita sudah menyaksikan sejam 5 minit masa permainan. Kita menyaksikan 2 jaringan terhasil. Satu menerusi percubaan luar kotak dan satu sepakan penalti. 2 cara yang berbeza dapat kita saksikan menerusi sepakan penalti dan juga rembatan luar dari kotak, hasil kesilapan daripada pertahanan. Itu juga, tapi hasil yang sama, punca yang sama, iaitu kesilapan daripada pertahanan, tapi berakhir dengan cara yang berbeza. Dia antara daripada penjaring tunggal Bentara Najihah, satu taklukan yang cukup gah daripada Amirul Syameh. Cari Syazwan Mazir, cuba untuk lepas, dapat dibaca oleh Syakir Hisham. Dapat dikeluarkan oleh Syameh. Hantaran ke dalam daripada Noor Ashraf. Ashraf Rosli. Dan dijatuhkan di sana oleh Zameh. Kita dapat melihat kebanyakan gerakan daripada FC Peredu ini lebih banyak daripada sudut kiri permainan mereka, ataupun di sebelah kanan pasukan Bentara Najihah. Bukan percuma Izzuan Iskandar
penjaring tunggal untuk Bentara Najihah menerusi sepakan penalti sebentar tadi di awal separuh masa yang kedua. Ini peluang untuk Bentara Najihah. Hantar ke tengah. Peluang satu percubaan daripada Izzat Zuhairi tidak menjadi pula. Percubaan kiri dapat ditutup dengan baik oleh pertahanan, di mana pertahanan FC Peredu mampu lagi untuk bertahan. Menghampiri 70 minit masa permainan. Mereka mampu untuk tandukan itu hasil, tapi dapat dikeluarkan oleh Zameh. Syazwan baru saja masuk. Fresh leg. Datang ke tengah. Firdaus mencarakan di sebelah kanan, sebelah kiri sebenarnya. Dia cari peluang untuk Syazwan Mazid. Dan itu dia jaringan daripada Syazwan Mazid. Ini saya katakan game changer daripada fresh leg untuk FC Peredu. Kesilapan Faisal Muhammad keluar terlalu awal dan disudahkan satu sentuhan chipping yang cukup baik daripada Syazwan Mazid. Berjaya dihasilkan oleh FC Peredu mengatasi Bentara Najihah ketika ini. Hasil hantaran cukup baik daripada Firdaus Amiruddin dan penyudah yang baik juga daripada Syazwan Mazid. Pemain baru saja masuk, super sub daripada FC Peredu. Jaringan cantik daripada FC Peredu, khususnya daripada Syazwan Mazid. Nampaknya hikmah daripada kecederaan dialami oleh Nabil Zainal berjaya disudahkan ke kemasukan Syazwan Mazid. Syazwan berjaya melakukan satu ataupun punca daripada beliau counter attack ini ataupun serangan balas yang dilakukan oleh FC Peredu dan disudahkan oleh beliau sendiri. 2-1. Kelebihan satu jaringan ke atas lawan kembali di depan oleh pasukan FC Peredu. Tak kala mereka diikat, tapi mereka pula menyudahkan dengan baik daripada Syazwan Mazid. Nampaknya harapan untuk kita menyaksikan sepakan penentuan sepakan penalti kian samar. Tetapi untuk Bentara Najihah pastinya ada peluang lagi untuk mereka. Tak kala mereka sedang menyerang, datang pula satu gerakan yang cukup baik daripada FC Peredu. Dan Tiang sebenarnya memain peranan juga untuk jaringan tersebut. Dapat dipintas. Dan sekarang ini Amirul Effendi dengan serangan balas hantaran mencari Ainul Hakim. Izwan terlalu mudah memberi hantaran. Syafiq Aiman cuba untuk mendapatkan bola, tapi clearance yang dilakukan oleh Firdaus. Nampaknya Firdaus pula mengalami kecederaan ketika ini. Dan sekarang ini seorang lagi pemain FC Peredu yang mengalami kecederaan. Nampaknya Firdaus Amiruddin yang mengalami kecederaan, mungkin mengalami kejangan otot. Sekarang ini lontaran ke dalam sambil Firdaus Amiruddin diberikan rawatan di luar padang. Hisham cuba terlepas baik kali ni, tapi sudah pun dapat ditutup dengan baik oleh Amirul Syameh. Hantaran jauh dilakukan oleh Syameh. Syazwan mencari Zameh. Aziz Zameh. Satu pintasan yang baik daripada Syakir Syahri. Syameh cuma untuk lepas. Ada tolakan dari yang dilakukan oleh Izzat. Dan dikasari di sana oleh Noor Ashraf Rosli. Nampaknya Ainul Hakim pula mengalami kecederaan.
Nampaknya Kia runsing. Dan larian-larian penatan juga fisioterapi daripada ataupun medik daripada pasukan FC Peredu ini sudah pun selesai merawat rakan, dan kini rakan lain pula yang mengalami kecederaan. Ainul Hakim yang mengalami kecederaan ketika ini. Tapi situasi bola mati yang akan dimulakan semula. Amirul Effendi dengan sepakan percuma. Oh, tidak lepas pula benteng. Hanya seorang benteng yang dilakukan ataupun benteng tunggal. Dipersalahkan di sana pemain FC Peredu. Dan ada tarikan dan ada pertukaran pemain yang dilakukan oleh Bentara Najihah. Mengeluarkan pemain nombor 12 mereka, iaitu Syafiq Haji Samsudin, dan membawa masuk Afiq Anis, pemain baru masuk. Peredu juga mengeluarkan pemain mereka. Mengeluarkan pemain nombor 5, iaitu Amirul Syameh, dan memasukkan pemain nombor 2, iaitu Ajwad Asamuddin, Muhammad Ajwad Asamuddin. Dibawa masuk Afiq Anis untuk Bentara Najihah dan Ajwad Asamuddin untuk FC Peredu. Pemain yang baru masuk, fresh leg untuk kedua pasukan. Antara lintang. Dapat diambil. Bahaya, kaki agak tinggi daripada pemain pasukan Bentara Najihah, iaitu Nazrul Izwan. Membahayakan lawan. Dangerous play ketika ini. Panggul yang cukup jauh daripada Amirul Amin. Tidak dapat dinafikan lagi. Izzat cari Izwan. Izwan menunggu di seberang sana, ataupun antara mencari Syah. Peluang untuk Bentara Najihah. Dan percubaan yang baik daripada Bentara Najihah ataupun Syah Mustaqim. Hampir-hampir menemukan penyamaan sekali lagi. Hantaran yang baik sebenarnya daripada Izwan. Tepat di kaki beliau, tapi Syah Mustaqim tidak mendapatkan jaringan yang baik. Dapat dinafikan oleh tampanan yang kemas daripada Nur Amirul Amin. Berjaya menutup gawang beliau dengan baik, walaupun betul-betul di hadapan gawang beliau. Itu situasi yang sangat mendebarkan untuk pasukan FC Peredu. Kapten pasukan Bentara Najihah direhatkan, dan dia akan digantikan oleh Idris Cik Rus, nombor 16 pasukan Bentara Najihah. Izwan akan menggelas tugas baru sebagai kapten pasukan, mengemudi pemain-pemain ataupun anak buah beliau. Izwan Iskandar ditabalkan selaku kapten pasukan, dan bagi menggantikan kapten yang baru saja keluar, dan hantaran jauh dilakukan oleh Amirul Effendi mencari rakan Syafiq Aiman. Hantaran lintang, tandukan daripada Syahzal Mazir. Sayang sekali bola lebih tinggi daripada beliau. Syahzal Mazir hampir-hampir menggandakan kedudukan dan menghasilkan satu gandaan jaringan peribadi oleh beliau. FC Peredu sedang mengatasi dan sedang mendekati situasi menculang piala pada hari ini. Untuk perlawanan akhir Kuala Ketil Open League, kita sudah pun menyaksikan 3 jaringan terhasil dan satu tolakan keras dilakukan, unfair challenge
oleh pemain pasukan FC Perdu, menjatuhkan pemain pasukan Bentara Najihah. Mengalami kecederaan di seberang sana. Noah Ashraf Rosli hasil hadangan keras bicep to bicep dengan pemain pasukan FC Perdu, iaitu Ajwad Asamuddin. Syakir dengan sepakan Persuma. Banyak retake, free kick daripada Syakir. Pendek kali ini jadi kapten pasukan yang menggantikan Zulkifli Ismail, iaitu Izwan. Nampaknya tidak ambil bola terlebih dahulu. Dan unfair challenge yang dilakukan oleh pemain FC Perdu, terus mengalami kecederaan di sana. Sekarang ini stretcher sudah bermasuk bagi mengusung pemain FC Perdu ini yang mengalami kecederaan. Dan hampir-hampir kita menyaksikan jaringan penyamaan daripada Bentara Najihah, tapi sayangnya tidak menjadi pula. Ini dia percubaan ataupun peluang yang dimiliki oleh Shah Muftakim, pemain sayap pasukan Bentara Najihah, tapi sayangnya tidak menjadi pula. Sepakan percuma diberikan kepada Bentara Najihah. Pertukaran pemain yang dilakukan. Iaitu Noah Ashraf Rosli digantikan. Dan Amirul Effendi digantikan. Membawa masuk pemain nombor 23, iaitu Barry Jonah, anak lelaki Tamil Chelvan. Barry dibawa masuk ketika ini. Begitu juga Noah Ashraf Rosli digantikan untuk membawa masuk pemain baru, iaitu Razi Abu Bakar. Dia bawa masuk untuk menggantikan Noah Ashraf Rosli. Nampaknya dipersalahkan di sana. Mungkin ada pijakan daripada pemain FC Perdu, pun Barry Jonah seperti tadi. Main nak teruskan. Izwan cari rakan bahagian tengah. Nampaknya perlumbaan di sana dan masih dapat diselamatkan oleh Abdul Rahman. Dapat menyelamatkan perlumbaan tersebut. Dan ketika ini kucak kacir di bahagian tengah. Ada pintaan tidak offside di sana. Peluang untuk Syafiq Aiman. Syafiq Aiman kini bernombor 10 hantar ke tengah. Peluang untuk, itu dia satu lagi jaringan daripada FC Perdu. Tidak lain dan tidak bukan Syazwan Mazzi. Itu dia satu antara lintang yang baik. Nampaknya offside trap yang dilakukan oleh pasukan Bentara Najihah tidak menjadi. Dan kita dapat saksikan
hantaran lintang daripada Syafiq Aiman berjaya disudahkan. Itu dia game changer untuk FC Peredu. Super sub daripada FC Peredu iaitu Syazwan Mahzi, pemain nombor 7. Persis Faisal Halim, Persis Miki iaitu Syazwan Mahzi. Gerakan yang pastinya terus memutihkan mata pasukan Bentara Najihah. Lekat hantaran tersebut. First time yang cukup baik ataupun first touch yang cukup baik. Percubaan terus ke arah tangkapan cukup mudah untuk Amirul Aiman. Amirul Amin. Lapan minit masa sebenar yang tersisa untuk FC Peredu membayangkan mereka menjulang Piala Kuala Ketil Open League. Tetapi tidak menjadi pula antara ini. Zameh. Dan terus pintasan daripada Syakir Syari berjaya dilakukan. Teruskan. Ini dia penjaring dua jaringan. Penjaring pastinya pemain terbaik untuk perlawanan akhir ini. Walaupun masuk di babak yang kedua, tapi babak ini jugalah beliau menyinar. Tengah peluang. Dan jaringan satu lagi untuk pasukan FC Peredu daripada Jonah ataupun Barry Jonah. Pemain FC Peredu menambah lagi derita pasukan Bentara Najihah. Nampaknya kekecewaan terusik. Dan terus dengan jaringan yang cukup baik, tak semena-mena hantaran lintang ini tepat di kaki lawan. 4 pemain tidak menjaga sesiapa. Dan datangnya satu lagi super sub iaitu Barry Jonah memudahkan dan menyudahkan jaringan yang cukup mudah bagi beliau. Mungkin ini adalah jaringan paling mudah dalam karier beliau pastinya. Syazwan. Tak ke tengah, Firdaus. Tak lepas. Ini peluang untuk Bentara Najihah dengan serangan balas. Izwan hantar ke rakan. Peluang untuk Bentara Najihah. Sentuhan kurang menjadi pula daripada Idris Syakrus. Dapat memintas dengan baik daripada Ajwad Asamuddin. Sekali lagi hantaran yang berjaya menjadi Syafiq Aiman. Peluang untuk FC Peredu. Namun ketangkasan Faizul Muhammad juga tidak dapat diatasi oleh Syafiq Aiman. Zameh, Aziz Zameh cuba untuk melepasi lawan. Barry menunggu di sana. Syafiq Aiman, percubaan. Satu lagi jaringan daripada FC Peredu. Dan kali ini giliran Syafiq Aiman, di mana Muhammad Syafiq Aiman, Muhammad Azhab melakukan satu first timer half volley mengatasi Faisal Muhammad. Hantaran yang cukup baik sebenarnya daripada rakan. Dengan satu half volley first timer terus melenyapkan impian Bentara Najihah. Dengan satu lagi jaringan terus menutup cerita pada perlawanan akhir ini. Nampaknya kedudukan ini pastinya tidak diinginkan oleh Bentara Najihah. Tampaknya semangat sudah pun pudar pastinya. Dan tidak mustahil lagi untuk kita katakan kejuaraan milik FC Peredu. Pertukaran pemain mengeluarkan Abdul Rahman dan membawa masuk main nombor 18 iaitu Adam Uzair Ansori. Seorang lagi pemain digantikan untuk Bentara Najihah yang kini sudah pun ditutup dengan cerita yang sangat-sangat sadis, sangat-sangat derita untuk Bentara Najihah. Sekali lagi, adakah FC Peredu mampu untuk menghasilkan sesuatu ketika ini? Sudah sampai.
Terus mencari rakan Izzuan. Tak sampai lagi hantaran ini. Ridaus Irfan cari Syafiq Aiman yang berjaya menghasilkan jaringan yang kelima seperti tadi. Syafiq Aiman bermula dengan hantaran lintang mencari rakan, menghasilkan jaringan, dan akhirnya momen beliau hadir ketika mana momen itu adalah momen terindah untuk beliau. Sekarang ini Tentara Najihah cuma termasuk satu kain yang tidak menjadi pula. Syafiq Aiman, satu half volley yang menarik dilakukan, menewaskan Faisul Muhammad. Nampaknya 3 super sub untuk pasukan FC Peredu ini berjaya menundukkan pasukan lawan. Itu dia, berjaya ditamatkan dengan kesudahan yang sudah pun memukau, tidak dapat dinafikan lagi. FC Peredu berjaya ditabalkan selaku juara bertahan, dan sekali lagi mereka akan menjulang Piala Kuala Ketil Open League dengan 4 ataupun jaringan pantas yang dilakukan oleh FC Peredu berjaya disudahkan dengan satu penderitaan yang sangat-sangat sedih untuk kita katakan bagi pasukan Bentara Najihah. Walaupun hadir awal untuk sepakan penalti menyamakan kedudukan, tapi dengan 3 jaringan lewat pantas dilakukan oleh pasukan FC Peredu berjaya dihasilkan dan terus menamatkan impian pasukan Bentara Najihah. FC Peredu, tahniah diucapkan kepada anda ataupun kepada pasukan yang berjaya memintas dan terus menghasilkan 5 jaringan ke atas lawan walaupun dibalas dengan jaringan penyamaan. Apapun, tahniah juga kepada pasukan Bentara Najihah FC, berjaya juga menyaingi pasukan lawan, tetapi sayangnya semangat itu ditutup dengan cerita yang berbeza. Cerita yang sangat-sangat sedih diakhiri dengan jaringan 5-1. FC Peredu 5 dibalas dengan 1 jaringan oleh Bentara Najihah.